Amalan terus kaya. Korang amal, korang dapat kaya. Dapat duit, bisnes sentiasa masuk, rezeki melimpah ruah, rezeki mencurah-curah datang. InsyaAllah. Apa lagi korang nak? Apa di doa tu? Sebelum tu, tekan follow dekat gambar Kak Yung. Kak Yung doakan semoga kehidupan korang diberkati dan diredai Allah. Doa dia adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bihalalika am haramika wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram. Kayakanlah aku dengan nikmat-Mu sehingga aku tidak meminta kepada selain darimu. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Cantik kan maksud doa ni? Kak Yung doakan tuan-puan semua, Allah ya Ghani, Allah ya Razak, melimpah ruahkan rezeki korang dan berkatkanlah rezeki korang sehingga kejayaan korang akan beri banyak manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk ramai orang lain. Percaya hidup penuh keajaiban. Assalamualaikum.